2 jam 15 2 jam 15 minit filem ni aku rasa macam too much komedi. Terlalu banyak lawak bodoh lah. Hai, nama saya Easy daripada Movie Z Channel dan Buzzpop TV. So hari ni aku nak review untuk filem Master of Universe. Reaksi satu ayat aku adalah annoying tu filem ni bagi aku. Lawak dia terlalu banyak sangat yang membuatkan aku rasa macam aku macam pelik juga kan, sebab satu hal dia gelak, aku macam adalah a few scene yang aku gelak, tak adalah tak semua aku gelak. Tapi based on 2 jam 15 2 jam 15 minit filem ni aku rasa macam too much komedi. Terlalu banyak lawak bodoh lah. Tak suka lah ni. Dia adalah a few thing yang aku suka dalam filem ni lah. First, bagi aku yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya visual, dia punya look of the character tu memang cantik gila. Itu boleh bagi pujian untuk Sony Picture. And then nombor 2 pula yang boleh aku puji adalah dia punya sound design. Untuk filem ni memang mantap gila. Aku ngantuk banyak kali lah tengok filem ni sebab terlalu banyak komedi. Tapi bila ada epic moment tu membuatkan aku terjaga balik. Dengan gitar-gitar tu semua memang nice gila. Lagi satu yang boleh aku cakap is dia punya action. Action dalam movie ni is very intense. And then dia punya camera movement tu semua memang nice lah. Aku suka bab-bab tu lah. But selebihnya yang aku tak suka is 3 benda yang aku tak suka. Okay, first, selebih yang aku tak suka dia adalah first is filem ni 2 jam 15 minit. Dia terlalu lama untuk aku hadam filem ni sebab kartun ni pada 80-an, zaman 80-an. So aku bukan on that zaman. So aku rasa macam the cartoon like this kan? Terlalu annoying. And then watak skeleton pun macam kau ni dah lah villain tapi macam tak villain, dia macam bodoh sikit. Sikit buat lawak. So benda tu aku jadi macam meluat lah. And then itu first, terlalu lama. Kau tentang Jared Leto, pergi sekali. Pendapat aku sebagai Jared Leto as a skeleton tu macam tak kena. Oh, kenapa? Sebab Kita tak nampak muka Jared. satu tak nampak muka dia, just dia punya suara. Tapi suara dia pun still ada voice over pelik-pelik tu kan, effect kan. So tak nampak lah itu Jared Leto. Bagi orang tak tahu, memang tak tahu pun. Nombor 2 pula yang aku tak suka adalah dari segi all the character tu macam kalau macam aku tak pernah tengok He-Man ni, so susah untuk aku hadam sebab dia tak ada build up all the character. And then lagi satu yang part pedang tu kan. Sword of power tu. Sword of power tu, yes kau dah lost that pedang tapi macam tu je senang kau jumpa pedang tu dekat statue kedai komik. So aku rasa macam is it dalam kartun memang macam tu? Aku tak tahu lah. Dia tak pernah kat bumi. Untuk filem ni dia dekat bumi. Faham. So benda macam tu yang aku rasa macam tak best lah bagi aku. Terlalu simple dia punya plot. Okay, nombor 3. And then nombor 3 yang aku tak suka adalah the joke lah. The joke tu terlalu banyak. Aku rasa most of the time korang akan gelak tengok filem ni daripada korang akan amazed about this film. Sebab action dia ada tapi dia dah terlalu di cover up banyak dengan joke-joke yang bodoh, membuatkan action tu tenggelam bagi aku. Pada pendapat kau, adakah Gen Z dan Gen Alpha akan faham benda ni ataupun pakcik-pakcik Gen X je yang akan layan benda ni? Aku rasa lah untuk filem Master of Universe ni dia more fokus on pakcik-pakcik je kot. Macam Gen Z ni dia boleh layan tapi for gelak tawa saja. But dia tak akan kenal lah siapa He-Man tu sebenarnya. Sebab dia karakter ni dia tak build up betul-betul pada first film. Okay, Maka dengan itu aku untuk filem Master of the Universe ni aku bagi sebanyak 7 apa 10. Jangan lupa untuk tonton Master of Universe pada 4 Jun 2026. That's all. Thank you.